Assalamualaikum Cikgu, saya Suci dari BTV. Waalaikumsalam, Suci. Ya. Pada pandangan Cikgu, apakah kebaikan tamasya olahraga tahunan dijalankan di peringkat sekolah? Okey, baik. Terima kasih di atas soalan yang telah diberikan. Tamasya olahraga tahunan kali ke-7 sebenarnya diadakan buat kali ke-7 bagi Sekolah Kebangsaan Bandar Institrik. Okey, antara intipati dalam melaksanakan tamasya olahraga ini, kita dapat melahirkan, sebenarnya saya ringkaskan kat sini, iaitu adik. A ialah dari segi adab, D ialah disiplin, I ialah ilmu, K ialah dia punya konsistensi. Okey, bagaimanakah murid kita menggembaling tenaga usaha mereka dalam membantu menyediakan atlet-atlet bagi meneruskan acara di peringkat seterusnya, iaitu daerah. Jadi persiapan yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah antaranya adalah sukan ini. Selain itu, sukan ini dapat menjana di mana atlet-atlet yang bakal mewakili sekolah di peringkat seterusnya. Jadi di situ kita dapat lihat persediaan sekolah di peringkat awal bagi menyediakan peserta dan seterusnya memberikan impak-impak selainnya, iaitu seperti disiplin, dari segi ilmu dan juga konsistensi mereka. Okey, itu saja untuk mereka lalui dalam fasa-fasa pembelajaran di sekolah ini.
Hai Dayang, saya Suci dari BTV. Apakah perasaan anda setelah memenangi acara itu tadi? Saya merasa amat gembira kerana memenangi acara 200 meter tadi dan saya berterima kasih kepada guru-guru dan kawan-kawan kerana menyokong saya. Terima kasih Dayang. Assalamualaikum Cikgu, saya Suci dari BTV. Waalaikumsalam Suci, apa khabar? Sihat. Apakah harapan Cikgu setelah tamatnya program pada hari ini? Okey. Harapan cikgu. Okey. Pertama cikgu ucap syabas dan tahniahlah kepada pasukan tim sukan tahunan Tamasya Olahraga pada kali ini. So jadi harapan cikgu ialah selesainya Tamasya Olahraga pada tahun ini, kita dapat melahirkan bakat-bakat baru dalam terutamanya bidang sukan dan permainan khususnya olahraga di SK Bandar Instek ini, untuk kita sama-sama berkembang dalam bidang co-curriculum dan permainan di daerah Seremban khususnya lah, dan kita melahirkan ramai bakat-bakat daripada sekolah kita sendiri. Terima kasih Cikgu. 1, 2, mula. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua. TOT Best 2025 is a friend.